So akak ni selain tak jumpa butang WhatsApp suami dia pun seperti biasalah, kebanyakan isteri yang meroyan dekat threads. So saya terfikir satu je solusi. Otak lelaki kan, kita fikir solusi. Sebelum ni saya ada buat satu video tentang mate. Actually saya ada dua video yang saya kupas tentang mate, iaitu mate untuk entrepreneur, di mana saya punya mentor kata waktu dia jatuh, benda pertama yang disettlekan adalah mate. Pastikan duit untuk mate adalah nombor satu. Jadi tak semestinya kita ambil full time mate. So let's say lah anda ada 3 bilik di rumah anda. Satu bilik untuk suami isteri, bilik kedua untuk anak, dan biasanya bilik ketiga untuk store kan. Dan bilik ketiga ni jadikan dia untuk full time mate. Tapi kalau tak mampu lagi ataupun tak ready lagi, just nak rasa-rasa dulu, try je dulu mate part time. Just datang 3 kali seminggu. Sebagai suami, kita tahu kita kena bantu, tapi kita tak tahu macam mana nak bantu. Dan kita tak boleh nak bantu dengan masa kita. Let's be realistic. Kita nak kerja sampai kadang sibuk pagi sampai malam kita nak kerja, and then dia nak expect kita nak bantu dia secara physically, memang sangat mencabar. Jadi the best thing yang suami boleh provide adalah maid, cleaner, helper, whatever it is. Sebab kan benda yang berulang sentiasa ialah apa? Makanan, pakaian dan pengurusan anak-anak. Benda ni yang punya full time housewife buat. Dan benda yang full time ni, bagilah masa rehat, bagilah maid untuk dia bantu. At least dia tak perlu nak lipat timbunan baju setiap hari nak kena basuh. Dia just fokus masak sahaja. Beli barang, and then maid tu, helper tu tolong siapkan barang. Dia just fokus masak, and then dia ada masa dan tenaga yang dia boleh spend for loved ones. So saya tahu lelaki akan meroyan, oh duit tak cukup apa semua. That's our responsibility, that's our burden. We are men, we are here to provide.